Okay guys, Assalamualaikum. Okay, berita baik kepada korang yang sedang mencari MPV. Di depan saya ni ada satu model Voxy Kiramiki 3 yang ni adalah tahun 2021. Okay, kalau tengok kereta ni memang nice guys. Okay, jom saya belajar dalam dia macam mana. Okay, ni dah belah dalam bahagian interior dia guys. Okay, untuk mileage kereta ni baru dalam 31,000. Okay, lepas tu dia punya seat ada perubahan sikit lah untuk Kiramiki 3 ni. Okay, di mana seat ni ada half leather dengan Alcantara. Dia seakan-akan macam model Alphard Type Gold. And then untuk model ni dia ada datang sekali dengan roof monitor. Roof monitor ni kita boleh pusing guys. Okay, dia boleh pusing ke belakang, ke depan ke belakang lah. Okay, yang best juga kereta ni diataskan dengan nano. Okay, nano tu boleh bersihkan udara dalam lah dan hilangkan ulat-ulat macam tu. Okay, ni seat belah belakang. Okay, dia memang nice guys. Okay, memang cantik belah dalam dia. Okay, dia ada dua power door. Kereta ni diataskan dua power door lah. Right, kalau belah belakang ni macam ni. Okay, cuma untuk model ni dia tidak ada power boot. Okay, tapi kalau korang nak tambah pun boleh. Okay, then dekat bawah ni pun ada lagi ruang compartment lah. Right, so kepada korang yang berminat, okay, nak memiliki Voxy ni, okay, Kiramiki 3, boleh hubungi saya segera guys. Okay, kita nak jual bawah 150,000 saja. Okay, kereta masih ready stock. See you. Assalamualaikum.